9 juta tau. Satu zuhur aja berdapat 9 juta. Itu belum kita masuk saf awal lain kiraan. Satu huruf bacaan, baca Quran lain kiraan. Satu sunat dapat pahala fardu. Satu fardu digandakan 70 kali ganda. Sedikit saya kongsikan. Cuba ambil kalkulator. Kita nak kira sembahyang satu zuhur saja. Buka kalkulator. Satu zuhur. Kita sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah berapa kali ganda dengan sembahyang sendirian? 27 ya. Taruh 27 di situ. Kemudian kita datang dengan pakai siwak. 2 rakaat bersiwak lagi afdal pada 70 rakaat tanpa siwak. Times 70. Kita pakai serban. Ini serban bukan untuk hanya Pak Imam, untuk Pak Lebay, untuk Ustaz, untuk Kiai, untuk Pak Haji. Pakai sunat walau sedikit kain kita. Pakai serban kali 70 lagi. All that, kita sembahyang apa tadi kita sebutkan? Zuhur kan? Zuhur tu fardu kan? Kali 70. Berapa kita dapat? 9 juta tau. Satu zuhur aja berdapat 9 juta. Itu belum kita masuk saf awal lain kiraan. Satu huruf bacaan, baca Quran lain kiraan. Satu wuduk sempurna lain kiraan. Setiap langkah ke masjid lain kiraan. Itu semua belum masuk tau. Sembahyang zuhur yang kita sebutkan itu saja mendapat 9 juta punya ganda pahala tau. 9 juta. Satu daripada Allah Ta'ala saja dah cukup besar. 9 juta. Kita semuanya zero.